Assalamualaikum, selamat sejahtera. Wanakum, Tachahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini saya kembali dalam satu isu yang baru-baru ini viral, iaitu isu anjing Rocky, ya, yang dibunuh, mati. Saya tak pedulilah apa yang terjadi, tapi dalam konteks yang kita dengar cerita daripada pihak pemilik, dia tidak memiliki lesen. Okey, muktamad. Stop. Tak payah cerita banyak dah. Okey, persoalan di sini, saya nak tanyalah pada masyarakat India sendiri. Saya nak tanya betul-betul sebab ni nada yang ingin tahu. Saya bukan nak menghina. Sebab saya punya bangsa sendiri kan, kita faham apa yang terjadi, apa yang sedang berlaku ini, sampai demonstrasi, sampai provokasi, ya, di IPD Kelang semua, macam seolah-olah isu ini menjadi satu isu yang paling dahsyat di Malaysia. Sedangkan banyak isu yang boleh kita ketengahkan sebagai keadilan. Tetapi bila mana saya tengok perkara-perkara yang bodoh begini viral, saya agak sedih dan agak tidak setuju dengan apa yang berlaku ini. Sebab bila mana kita lihat sebelum ini bangsa India sendiri, ya, ada seorang tu digantung anjing tu di pokok sampai mati. Ya, ada yang pukul anjing. Ya, pukul anjing sampai mati, berkeras anjing tu. Pernah berlaku, isu itu ada di media sosial, di akhbar, boleh kita tengok. Dan ada satu kes di Johor, ya, berbangsa Cina, yang membakar anjing dan memukul anjing. Benda tu ada, wujud, dan tidak viral seperti kes Rocky. Kes Rocky, mereka menunjukkan seolah-olah, ya, orang Islam ataupun orang Melayu melakukan kekejaman terhadap anjing. Di sini ingin saya jelaskan, ya, kita kena faham, ini adalah berkaitan anjing liar. Ya, saya nak bagi tahu kisah sedih yang hari ini berlaku dalam hidup saya sendiri. Kucing kesayangan saya yang saya bela, ya, mati digigit anjing. Baru saya tanam. Ya, mati kucing tu. Jadi adakah saya boleh bunuh anjing tu? Kalau ikut hukum boleh. Saya akan bunuh. Sebab dia memudaratkan orang awam. Ini anak kucing mati, okeylah, antara binatang dengan binatang. Okey, tidak masalah. Kalau perkara itu terjadi pada budak-budak, anak-anak, adakah kita akan setuju? Adakah kita akan biarkan anjing-anjing liar, ya, berkeliaran? Ya, kita perlu ingat, fikir, anjing-anjing liar ini datang daripada mana? Macam mana mereka boleh membiak begitu? Dan ingin saya jelaskan, kekejaman ini di mana-mana pun berlaku. Jangan selektif untuk mengangkat keadilan. Ya, kes yang paling utama hari ini, ada seorang cikgu mendiang sudah, ya, cikgu mendiang cikgu sudah meninggal di sekolah Tamil. Tidak diangkat. Ya, bila kita tengok kes pencerobohan tanah, ya, kuil haram, ya, kes jenayah, lawyer-lawyer ini akan datang membantu. Kes Rocky anjing, datang lawyer, free jadi buat kes, dia membantu. Tetapi kes cikgu sudah, ramai cikgu Tamil yang memberikan mereka ini dapat stres, dapat satu tekanan di sekolah, tidak diambil peduli. Seperti mana pernah saya buat satu kes, iaitu saudara Kadiresen di Perak, tidak diambil kisah. Dia meninggal disebabkan stres di tempat kerja, di bong kerja. 2021 aku buat kes ni, tidak dapat sambutan. Sesama bangsa pun tidak diangkat keadilan. Adakah nyawa anjing lebih bernilai daripada manusia? Adakah, ya, saya punya bangsa ini sendiri tidak mengangkat keadilan untuk bangsa dia? Dia diam. Bila melibatkan orang Melayu yang buat kerja, anjing itu meninggal di tempat itu, ada pula bangsa Melayu yang buat, mereka kata resis, ya, mereka provokasi, dan ada yang ambil kesempatan untuk menghina Islam. Dan saya tidak setuju anjing-anjing itu dibunuh kejam. Seperti mana sebelum ini kita tengok, ada seekor anjing bernama Wang Wang dipukul dan dibakar. Ya, kita tidak mahu perkara yang begitu. Tetapi apa yang saya mahu, apa yang kita mahu, anjing-anjing liar perlu dilupuskan segera. Itu yang penting. Jangan menghalang pihak berkuasa bekerja. Jangan. Kalau kamu pencinta anjing, kamu belalah anjing tu dengan baik. Kamu bawalah balik. Ya, kamu angkatlah anjing tu sebagai pet. Jaga. Ya. Jangan menunjukkan satu situasi yang, oh, orang Islam ni tak suka anjing. Ya, dia akan membunuh anjing. Orang Melayu tak suka anjing. Ramailah orang Melayu yang bela anjing. Yang saya kenal, orang Islam pun boleh bela anjing. Tapi bila mana dia memudaratkan, kita harus membunuh. Sebelum, takkan kamu tunggu orang mati, digigit orang mati, anak-anak kita mati, baru kita nak bertindak? Ya, janganlah begitu.
Janganlah buat provokasi. Banyak je bangsa India yang bunuh anjing. Kamu boleh cek di video. Tak viral. Kamu pun diam. Tak kasih provokasi, tak buat demonstrasi. Dia bunuh dengan niat. Anjing-anjing yang dibunuh oleh macam kes Rocky ini tanpa niat. Kalau dia nak bunuh, 12 ekor yang ditangkap tu dia dah bunuh. Awal-awal dia bunuh. Berapa dia nak simpan dengan cara yang baik? Bermakna mereka ikut SOP yang ditetapkan. Dan mereka ada perkemanusiaan terhadap binatang tu. Nak bunuh, lama dah dia orang bunuh. Orang kampung sendiri pun, orang taman sendiri pun tak bunuh. Kalau dia orang nak bunuh, kenapa dia nak panggil pihak berkuasa? Ikut logik. Mereka tak akan panggil pihak berkuasa untuk bertindak menangkap anjing tu. Baik bunuh aja. Apa kita panggil pihak berkuasa? Bermakna kita panggil pihak berkuasa, mereka menangkap dengan SOP, dan dengan perkemanusiaan. Kita kena lihat situasi. Jangan cakap sembang banyak. Kau cakap banyak pumpang, tiba-tiba tiada lesen. Datang pula lawyer-lawyer ni nak support dia. Sedangkan ada yang kes paling besar di Malaysia melibatkan nyawa manusia tidak diangkat. Kan nak tunggu apa? Siapa nak angkat? Seperti mana kes Adib dulu. Ada bangsa India pergi provokasi, pergi buat demonstrasi. Tidak. Manusia lagi penting daripada haiwan. Kita perlu perkemanusiaan terhadap manusia. Itu dalam Islam aja, hablum minan nas. Itu penting. Tidak pun kita membunuh sebarangan. Dah bunuh banyak anjing. Kau sendiri pun tengok anjing tu bersepah. Berapa banyak anjing dibunuh. Kena fikir secara logik dan kita perlu ambil iktibar daripada kes ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwam.